Cerita bagai nak kencang macam-macam cerita. Semua main bilion-bilion. Aku tak untung-untung pun. Sabar lah. Kan betul. Saya tahu kadang-kadang bila bercerita pasal bisnes macam ni, tak semua orang boleh menyampaikan. Kita faham masalah tu. Sebab itu perlunya ada pencerahan. Saya sebenarnya di KL sendiri, Taman Melawati adalah center saya sendiri. Saya dah sampai. Dah sampai ya? Sudah. Selesa 2 tak? kali. Okey. Saya speaker. Yes. Okey lah. Dia boleh saya. Okey. Nanti saya transfer sikit IP. Alhamdulillah. Amin. Di Putrajaya ada center PKG Putrajaya, dan saya sebenarnya expect di Ipoh pun setiap minggu kena ada pencerahan. Sebab apa? Bila ada pencerahan baru fakta tak salah. Speaker must be those people yang memberi fakta yang betul. Bila you yang tak reti bercerita dengan orang, itu yang jadi janji bulan dan bintang. Ya, betul. Kau masuk je 38, kau tunggu duduk diam-diam, nanti kau dapat bonus raya nanti. Sekarang cuba jawab. Macam mana nak cakap? Dah nak puasa tau. Kau itu kau janji dengan aku kan? Semalam saya selesaikan masalah orang di KL. Gara-gara upline kena bantai. Tapi bukan network saya, tapi saya pun kesian. Tapi bila saya dah cakap terang baru faham. Alasan dia, aku dah nak jual, dia tak kasih jual. Sekarang dah tak boleh jual. Aku nak pakai duit ni, nak masuk investment lain pula. Pula dah. Nak masuk Mega Fund. Mega Fund. Terdesak nak pakai 3,000. Pula. Tapi bila kita dah cerita, sampaikan fakta yang sebenar, tak jadi jual. Okay? So, bermula 1 hari bulan Julai 2015 ni, U-Token tidak akan diterbitkan lagi. Perniagaan U-Fund tidak lagi menjual token. Apa bisnes baru kita? Kita akan menjual pre-IPO, saham terbitan awam, ataupun initial public offering punya saham. Okey. Nanti saya cerita apa tu pre-IPO. Segala apa akan jadi pada token kita? Ni masing-masing ramai ni pegang sampai beratus ribu, berjuta pun ada dalam dewan ni. Ada tak Ustaz buat yang juta? Ada 100,000 ada. Ustaz buat close besar. Itu yang dia tahu tu. Jangan risau. Kalau anda tengok dalam sistem anda boleh buka sekarang dalam handphone masing-masing. Pergi ke U-Token KMS. Nampak tak kat situ dia tulis rank anda. Dia ada tulis total U-Token. Lepas tu U-Token reserve value, U-Token reserve, and then ini U-Token value. Lepas tu ini tradable. IP. Sekarang ni katakan yang ni 840. Yang ni katakan 6,000. U-Token value adalah katakan yang ni value dalam 810 ke, tradable mungkin ada dalam 400 lah. Ni contoh je Ini total U-Token dalam bentuk unit, ibarat unit saham. U-Token reserve adalah dalam dolar, US dollar kali 3.2. Yang ni adalah modal anda, reserve anda. U-Token value adalah dolar juga. Apa itu U-Token value? Total U-Token kali dengan harga semasa. Tradable adalah keuntungan anda. Ini adalah unit. So, bila bermula daripada 1 Julai nanti, company dah tak keluarkan total U-Token, tak keluarkan U-Token. Ahli baru join, dah tak dapat dah U-Token. Apa you dapat? Pre-IPO point. Point untuk membeli IPO. Apa akan jadi pada total token kita? Company akan tarik balik semua orang punya U-Token reserve. Company punya U-Token reserve, dan juga semua ahli di seluruh dunia punya reserve modal anda. Dia akan tarik balik, dia akan masukkan ke dalam U-Token exchange. Apa
Apa itu U-token exchange? Exchange itu adalah stock market lah, kan? So, U-token ada stock market dia sendiri di China. Dia akan pulangkan balik, apungkan balik pergi ke U-token exchange. Maksudnya semua orang dah kosong dah. 1 hari bulan 7 semua orang punya akaun dah ada kosong dah. Sebab itu pentingnya hari ini semua orang kena pastikan ahli tahu supaya 1 hari bulan 7 tak terkejut badak buka akaun dah tak boleh tengok akaun, tak terkejut dia tengok akaun tinggal kosong. Waktu tu memang dia akan kata confirm government ni belum tikar. Sebab punya token dia tinggal kosong. Sebab tu hari ini saya ambil inisiatif terpaksa buat roadshow secepat mungkin supaya tidak berlaku kekecohan pada bulan 7 nanti. Bila ahli tak tahu, suruh pula anak buka, anak tak pernah ambil tahu ni. Tu pak, dah tak boleh buka dah U-token KMS. Company dah belum tikar. Wah, waktu tu U-token KMS memang tak boleh buka. Kita ada website lain untuk pre-IPO features benda macam tu. So hari ni, dia akan ambil balik semua orang punya U-token reserve modal ni. Ambil semua, dia kutip balik semua ni. Katakan U-token reserve yang dikumpulkan daripada semua ahli ni 5 bilion dolar. 5 bilion dolar ni yang akan didagangkan dalam U-token exchange. Di mana U-token kita nanti dia akan tukar balik jadikan U-token. U-token kita ni nanti akan dijual di U-Store China. Apa itu U-Store China? Shopping mall. Macam Giant. Malaysia kan kita ada Giant. Company nak buka U-Store. Dipanggil itu U-Store lah. Kita punya hyper mall, shopping mall macam Giant. Ada beras, ada gula, semua boleh beli kat situ. Dia nak buka 10,000 outlet. Outlet pertama akan buka bulan depan, selewat-lewatnya bulan 7 di Chengdu, China. Tapi U-Store ni dibuka kat China saja. 10,000 U-Store ni. Sekejap kita lepaskan azan. Ada dah, bukan. Dah habis dah. Azan subuh. Itu cerita tu. Okey, 10,000 U-Store di China. 10,000 ni. 10,000 ni dia punya hyper mall ni bernilai 100 bilion. 100 bilion ya, bernilai projek ni. 100 bilion. Jadi waktu selepas 1 Julai nanti, orang di China kalau nak shopping di U-Store, dia boleh guna token. Token dia datang daripada mana? Daripada kita ni yang kita pulangkan balik kepada U-Token Exchange tadi. Dan kemudian akan didagangkan. Maksudnya, bila ramai orang nak beli token di China, nak beli beras, nak beli apa, dia kena beli U-Token dalam bentuk package yang ditawarkan. Kalau you guna U-Token, boleh guna cash juga. Tetapi siapa yang guna U-Token di U-Store, you dapat diskaun pembelian antara 10% ke 90%. Tapi kalau pakai cash, tak ada diskaun. Dia umpama macam JCard lah. Siapa jadi ahli JCard, betul tak? Saya pantang kalau tahu JCard dia, confirm ambil EL besoknya. Sebab apa? Pukul 9 dah pajak kat situ. Sebab boleh dapat beli barang sampai 80% diskaun. Sama juga konsep dia. So hari ni yang first punya U-Store di China dah nak siap dah. Dah almost 80% siap. Dia punya pusat pengedaran hampir siap. Seluas 75 kaki persegi ya, besar tau. Dia punya kawasan pusat pengedaran dia saja. Dan projek ni bernilai 10 bilion. Yang akan run projek ni bukanlah U-Fund. Dia serahkan pada China Pride Group. China Pride Group ni satu company yang established di China, memang fokus pada asset management, financial management, benda-benda macam itu. Dia yang menguruskannya. Dan segala urus niaga di U-Store ni cuma terima U-Token dan juga cash. Apa yang kita dapat? Dah lah kita pulang balik ke sana kan? Okey. Yang ni saya nampak berita mungkin gembira bagi kita semua. Kalau selama ni kita dijanjikan kau masuk, kau pasif, duduk diam, kau dapat duit kan? Bila harga tak naik, tak adalah keuntungan. Bila tak ada keuntungan, kita menyalak dekat kita punya upline. Upline tak larat juga. Tapi mungkin dengan platform begini, semua orang punya reserve dipulang balik di U-Token Exchange. U-Token Exchange yang mendagangkan token kita, sebab orang memerlukan token untuk membeli belah. Jadi harga tu mungkin boleh naik lebih laju, boleh tinggi. Dan saya difahamkan kemungkinan bukan janji, kemungkinan company akan membayar dalam konsep macam ibarat kita ni sebagai bos U-Token Exchange lah. Ada saham di dalam U-Token
Dan saham kita ni, keuntungan yang kita akan dapat sama ada dibayar dalam bentuk bulanan. Kalau you punya you token reserve banyaklah you dapat. Siapa punya you token reserve banyak, nanti boleh check. Chances you nak dapat bulan-bulan tu mungkin banyak. Sama ada dibayar bulan-bulan, 3 bulan sekali, saya tak pasti. Pengiraan dia pun kita tak pasti. Tapi mengikut Dato' Daniel, dia kata, siapa punya you token reserve banyak, you punya ganjaran tu yang dibayarkan nanti akan dapat banyak. Maksudnya, kita tak perlu pening kepala lagi nak naikkan sale supaya harga naik cepat dan sebagainya. Sebab mereka yang menguruskan. Kita ni umpama pemegang saham dalam you token exchange. Setiap bulan kan kita tengok siapa sebagai funder, you akan dapat keuntungan kan? Certain profit yang kau dapat. Sama juga konsep dia. Itulah kenapa company nak buat secepat mungkin U-Store. Fungsi U-Store ni, dia dagangkan token kita yang diambil balik tadi. Semua orang nak membeli belah guna kita punya token. Kita ni ibarat pemegang saham dalam U-Token Exchange. Jumlah kita akan dapat bergantung berapa banyak U-Token Reserve kita ambil tadi. So you dah nampak U-Token Reserve, modal anda automatik 1 hari bulan 7 automatik akan di-convert pergi ke U-Token Exchange. Tak payah pening-pening kepala nak masukkan apa, automatik di-convert. Dan bagusnya, siapa yang join sebelum 1 hari bulan 7 saja layak dapat saham di U-Token Exchange. Sebab selepas 1 hari bulan 7, U-Token tidak akan dikeluarkan lagi. Bila U-Token tak dikeluarkan lagi, macam mana datang you punya, dia tak akan tarik dah ke U-Token Reserve. Sebab tu inilah masanya, tinggal 53 hari lagi untuk anda buat network, berkongsi dengan orang. Kalau 1 hari bulan 7, kita ni je lah, ahli lama sajalah. Siapa yang join sebelum 1 hari bulan 7 saja akan menikmati, orang kata, ganjaran di dalam U-Token Exchange. Orang baru nanti dia punya buat duit melalui free IPO saja. So, terpulang pada anda. Siapa yang nak top up account, bila you top up you punya account, U-Token Reserve naik. Sebab modal kan. You keluar lagi duit, U-Token Reserve naik. Bila U-Token Reserve naik, automatik saham kita di U-Token Exchange bertambah banyak. Besar you punya modal keluar, besarlah U-Token Reserve anda, besarlah dalam keuntungan di U-Token Exchange. Tapi hanya siapa yang memiliki akaun U-Token sebelum 1 hari bulan 7. Itu salah satu, orang kata, key point nak close orang. Nanti Ustaz Puan ada buat. Yes. Boleh? Ustaz Puan ada buat announcement tadi. Siapa tanya soalan dia harap buat. No question asked. Boleh. Nanti saya ajar macam mana nak buat dia. Okey, clear China U-Store ni Kita kenali sebagai China U-Store. Boleh lupa. Okey.